banyak. Kejap lagi nak solat maghrib, payah pula, berat. Tarawih lagi. Tarawih lagi. Kalau ada salah dan silap, ampun maaf dipinta. Tentunya yang baik-baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk-buruk datang daripada kami sendiri. Ya benar. Sekian kami mengundurkan diri untuk seketika. Kita bertemu lagi pada hari esok. Saya Amin Idris. Saya Nana Mahazan. Dan di hujung sana Saya Firlani. Yap, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perut kenyang beratulang pasti boleh. Walau badan letih kita pergi terawih, tenaga pasti boleh. Lepas terawih sama-sama makan goreng. Terima kasih menonton rancangan Borak Dulu Baru Buka dibawa oleh ASNB untuk generasi labur. Semoga setiap pelaburan kita membawa kebaikan yang berpanjangan. Wakaf ASNB, pemberian yang berterusan tanpa putus untuk selamanya. Puasa tetap puasa, lapar haus simpan saja, mulut jaga, mata jaga, hati cari redanya. Puasa tetap puasa, dari dulu sama rasa, zaman berzaman berbeza cara, niat tidak ada tetap sama. Ramadan datang lagi, bulan kasih, bulan janji. Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga mendekatkan diri padanya. Sempena bulan mulia ini, TV1 bakal menyajikan pelbagai program yang menarik khas untuk anda. Hidupku yang dahulunya indah bertukar warna, berat, penuh dengan derita dan kesepian. Tapi ayah dia tu gangster tau. Gangster? Kamu ke yang nak kahwin dengan anak aku ni? Nak jadi Samsing? Namun, takdir memisah sebelum akhir tempat kasih. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada kami di TV1. Puasa tetap puasa, dari dulu sama rasa, zaman berzaman. Raikan kemuliaan dan kesucian dengan pengisian menarik istimewa Ramadan ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaum. Secara langsung, solat tarawih dari Mekah sepanjang Ramadan ini. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Puasa tetap puasa. Hanya di TV1. Jom meriahkan Ramadan Raya tahun ini bersama kami di RTM. Kenalkan segalanya dan nikmatinya dengan penyiaran kami sepanjang Ramadan ini bersama stesen radio RTM terendah RM5,000 sepanjang Ramadan. Siaran TV RTM, beli 30 spot dan dapatkan percuma lagi 30 spot. Kami juga ada untuk siaran takbir raya serendah RM12,000 sahaja. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami 0326364126. Meriahkan sepanjang Ramadan dan Raya ini bersama RTM. Februari 1960, projek pembukaan tanah rancangan yang pertama di Selangor bermula. Pada hari ini dalam tahun 1960, projek pembukaan tanah rancangan yang pertama di Selangor, iaitu di Sungai Tekali, Hulu Langat dimulakan. Projek ini dijalankan di atas tanah seluas 1,200 ekar yang akan dimanfaatkan untuk membina penempatan dan membangunkan ekonomi. Setiap penduduk yang terlibat dalam projek ini diberikan 7 ekar tanah untuk menanam getah, 2 ekar tanah untuk kebun dan suku ekar tanah untuk membina rumah. Memandangkan kelompok pertama penduduk di sini adalah pelopor kepada tanah rancangan ini, maka pihak Kerajaan Selangor akan membantu memberikan benih pokok getah. Pembukaan tanah rancangan ini adalah permulaan kepada usaha Kerajaan Selangor untuk membuka seluas 8,000 tanah rancangan di seluruh Selangor.
Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Suspek yang melepaskan tembakan ke arah kenderaan Komander AKPS di Bukit Kayu Hitam berjaya ditahan kurang 24 jam. Menteri Dalam Negeri berkata siasatan sedang dijalankan dan insiden itu amat dikesali. Dalam kejadian semalam, dua suspek menaiki sebuah motosikal melepaskan 2 das tembakan ke arah kenderaan mangsa. Insiden berlaku kira-kira 1 km dari sempadan Malaysia-Thailand. Susulan insiden itu, strategi operasi kini diperkemas dengan pergerakan anggota penguat kuasa dirahasiakan. Ketua Pengarah Imigresen berkata langkah itu bagi mengelak maklumat operasi bocor sebelum seburuan. Beliau mengakui kehadiran Tonto mencecaskan tangkapan apabila suspek melarikan diri lebih awal. Tindakan tegas akan diambil termasuk terhadap kemungkinan penglibatan orang dalam yang membocorkan maklumat. 5 sekeluarga ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Pamah Hulat Raup awal pagi tadi. Pengarah JBPM Pahang berkata api memusnahkan 100% struktur rumah. 3 kereta